cendol lah. Ya, cendol. Kencok lah. Jual ya. Ada satu set. Penis putih. Gitu. Tak daging. Kira macam mana ni ya? Aja lah. Mak ini Assalamualaikum. Sawadikap. Waalaikum. Ning hao ma. Hari ini kita ada di Pasar Malam Sungai Petani, Taman Bandar Baru. Siapa yang nak main boleh main jumpa saya. Kukuh lah. Nak main menega ke apa ke, barang kering boleh, barang basah boleh. Terima tak terima. tu abang adalah Saya Muhammad Syazili bin Abu Hashim. Siapa-siapa yang nak main pasar malam ni boleh main jumpa penganjur di sini. ni dikira macam mana bang? RM5-3 ya? RM5-3. Okey. Selain kat sini kat mana lagi bang? Jual apa? Jual apung. Selain Ini satu. satu tempat ni je, pasar malam ni je. Oh, okey, unik. Dia hari ni sahaja ke atau Hari Senin dan Khamis. oh 2 hari ya? Hari Dua Senin dan Khamis lah. Okey. So 2 hari apa masuk ah? Senin dan Khamis. Senin dan Khamis. Kelapa dia ada juga. Yang ni dah naik. Yang ni ori tapi tak buat lagi. Oh, ori dia harga dia? Ha? Ori harga dia sama juga. Sama ha. Ha? Oh, saya busy, nampak tak? Saya sibuk. So dalam dia ada berapa eh? Dalam ni ada 5. 5, so 5 RM5. 3. RM3. Ya. Ini So dia ada berapa? topping lah. Ini gula. Gula. Sikit je sebab dalam dia dah ada gula merah. Sata ni dikira macam mana ah? Satu cucuk tu RM4. Satu cucuk ni RM4 ah? Ya. Tu ikan. Ikan. Daging RM5. Oh, daging RM5 lah. Ni otak-otak ni macam harga dia? Harga dia RM1. RM1 ya. Ini pulut nah? Ya, pulut udang. Pulut udang harga? RM1. RM1 juga. Ya. Samosa ini dikira macam mana bang? Samosa ni harga? Kira RM1 ya? Ya. Dia semua RM1 ya? Ya. Oh. Macam-macam rasa dah. Selain kat sini kat mana lagi bang? Kamar dia betul. Kamar dia hari apa bang? Dia hari lain-lain. Tempat lain-lain hari, lain-lain tempat. Ya. Tapi cuti hari Jumaat dengan Ahad. Jumaat dengan Ahad lah. Ya. Ini buat sendiri ke? Ya, semua banyak bantu semua dia. Okey. So far kita cover dekat area semua Malaysia lah. Okey, itulah tapi Saya masuk dalam. Bang. Oh bang. Abang Handsome. Ni aku bagi masuk TikTok.
Dia ada sini bang. Okey. Bagi tak ada link dulu dia. Share. Ya. Belajar apa? Sorry. Oh, inti dia ayam ah. Ya. Ayam, sardin, daging black pepper, itu bolognese daging. Oh, macam-macam ah. Ya. Ini abang kira macam mana lah? 6 biji 6 biji 6 biji RM5. Semua sama orang macam ayam ketam semua sama orang. sedang saya bagi 14 biji. 14 biji 10. Okey, satu set dia Satu set kalau pulau nasi RM4. RM4 ya? Kali dengan nasi kan. Okey. RM4. Apa nanti saya akan koskan tu. Yang ni RM5 kali dengan nasi. Oh, sekali dengan nasi. Yang ni RM6. Ini ayam ah? Sama. Oh. Okey. So pakcik, selain kat sini kat mana lagi pakcik punya ke? Lepas tu ada esok Sungai Lalang. Esok? Sungai Lalang. Sungai Lalang. Pasar pagi ke pasar tani tu? Pasar malam. Pasar malam juga ah. Yang cili ni pakcik buat sendiri? Ya, semua sendiri. So sebungkus harga dia berapa Sebungkus biasa RM3. RM3 ya? Ya, ini untuk tambahan. Oh, ni ikut tambahan lah. Ya. Tak satu-satu tambahan. Ayam, ikan, daging, Alamak, salat, pulau nasi. pulau nasi. So ni dia kira macam mana lagi ya? Sebungkus satu paket RM7. Satu? Satu paket Satu paket berapa? RM7. Oh okey, RM7. Dia besar begini ni. Pilih-pilih. Oh. Selain kat sini kat mana lagi pakcik? Sungai Layak, Sungai Lalang. Sungai Layang tu hari? Hari Jumaat, hari Sungai Lalang, hari Rabu. Oh dalam. Desa Aman, Oh. Desa Aman, hari Rabu. Okey.
Ini RM1 satu ah. RM1 atas meja RM1. Oh, okey. Okey ya. RM1 kan? Ini kaki ayam ah. Lagi. Ini sebungkus berapa bang? RM3 ya? Kak, ini sebungkus dikira macam mana? RM5 ya? Kecil RM4, besar RM5. Oh, dia sama juga ah. Harga daging ayam sama. Oh, sama harga. Ya. Harga ekonomi ah ni. Nasi bajet. Oh, nasi bajet. Ekonomi sekarang. Kalau yang ni RM5, yang ni RM4. Oh, Ayam. Ya tu. dia macam ada nasi tambah ah. Ya, untuk RM5 nasi tambah. Jalan tua. Mana jalan tua? Sampai ke ikan tu. Tak tahu barang lokal. So ni berapa harga dia? Bungkus? RM2.5. Tahu kuah. Kena lembu ni. Ada jenam. Lembu yang boleh janam. Oh, lembu ya. Lembu 5 ekor boleh janam. Duit yang boleh janam. Duit ya. 5 ekor. Balik ya. Ayah ni. Sudah beli. Anak apa penting. Jauh dulu. Cendol lah. Ya, cendol. Harga dia RM3.5. Ya. Lokal boleh. Ha. Boleh ah. Pegang 20 Kalau dia kata tak boleh, saya nak siku dia. Ini hak jenis besarnya, sebelah sana dia jenis kecilnya. Besar berapa bang biasa? Biasa RM3. Kalau kecil? RM1. Dia ada macam-macam coklat, ada pandan, ada lagi dia buat kacang, ada. Mana ada macam-macam. Biasa. Oh ini biasa? Biasa. Daging itu. Aduh, bagi aku dia special sikit. Aja. So abang selain kat sini kat mana lagi bang? Selain kat sini kat mana lagi bang? Baling. Baling. Hari apa bang? Kuala Ketil. Hari apa bang? Hari Sabtu dengan hari Jumaat. Oh Jumaat. Kuala Ketil lah. Kita orang pernah masuk Kuala Ketil tu hari ni. Pernah masuk Kuala Ketil. Jumaat. Oh. Pandan. Kelapa. Apa buat lebih cepat ni? Kat sini yang paling orang minat yang mana bang? Flavor mana yang paling minat? Ni dia macam black. Oh. Coklat ada. Ada pink, ada kulit hitam. Ada tengok yang mana orang paling ni. Yang makan biasa banyak. Dia duk tengah buat lah tu cantik. Oh yang ni sebungkus. Ini sebungkus berapa kan? RM5.
Ayam dengan daging sama lah. Ayam dengan daging sama harga lah. Sama tu. Sama. Nasi Pattaya. Oh. Bang, selain kat sini abang masuk kat mana lagi bang? So soalan biji, gurun, yan, guang. Yan. Ya. Kita pernah jumpa sebelum ni. No. Boleh. Buat nasi goreng Pattaya juga kat situ masa tu. Ya betul. Cuba ada orang sini. Ya, sebelah tu masa tu ada seorang meniaga nasi lemak. Ya betul. Ada. So nasi goreng Pattaya ni dikira macam mana harga dia bang? Ada ayam 5, ada ayam 7. Oh. Sila goreng siap. Ayam berempah. Ya betul. Ayam berempah. Ada Pattaya ayam berempah. RM7 eh? Ya betul. Angkat bawah. Okey. Ini complete set nak. Ni harga dia berapa ah? Ini 7. RM7 ya sekali. Ada lagi ni. Ini. Bang boleh ambil video bang? Ya. Ini dikira macam mana bang? Cukup? Ya. Harga dia macam mana? RM5 ya? Semua sama? Ya. Chicken chop ah. Dia kira macam mana kak? 110 ah. Ni dikira macam mana bang harga? Harga lah. Kalau Ha. satu set RM5 ada 7 ulang. Kalau yang besar-besar, kalau yang kecil tu dalam 12 ulang kami pun. Ya tiap-tiap minggu apa memang ada lah. Memang jual nangga. Kalau hari Nampak tak? Senin dekat sini, kalau hari Khamis lepas tu 4 pagi. Oh, itu tiap-tiap hari lah. Dah tak? Kalau ada hari Khamis dengan hari ni Senin. Oh, pasar malam dua-dua. Malam. Kalau itu dekat Bidung. Oh, bidung. Bidung hari apa bang? Bidung isu. Besok. Oh, itu dah ke? Ha.
Sikit. Ini abang kira macam mana bang ni? Kepak ni? Ini RM1.7 ya? Yang besar tu lah? besar, yang kecil ni bola nasi ya. Oh, bola nasi. Yang ni abang kira macam mana bang? Lagi set 3 ayam RM1. Ayam RM1, ini RM1.3 daging. Ada pasal RM1 ada. Oh, hati pun ada? Hati ada, petai ada, canggih. Selain kat sini kat mana lagi bang? Dekat Kulim ada juga pasar malam. Pasar malam. Lombok, Taman Selasih, Kilang Lama. Hari? Itu Kilang Lama hari Ahad. Hari Ahad lah. Oh. Kat mana tu? Dia dekat Semeling, tak nenek cuti Semeling. Kedai belah kiri. Belah kiri. Abandin sate. So dekat situ memang ada sate je ke atau lain-lain? Ada sate, betul makan lain, goreng-goreng. Semua ada lah. Semua. Dia restoran kan? Cara sate Abandin. Al-Aqsa. Dia dikira macam mana? Ada ke RM1.5 ya? So dia kira macam mana ni ya? RM6 sama juga ah. Sama juga. Harga itu dari kata dari borong. Tu lah. Sama. Ada 4 jenis. Dapat jenis. Yang ni ya, dikira macam mana? Yang ni pula? Ni yang kecil, sayap naik, bawah dada 7. 7, okey. Ada lah. Kat sini pasar malam, hari Khamis dengan hari Senin. Oh, masuk juga dua-dua? 2 hari ya? Khamis dengan hari Senin, hari Jumaat, Taman Kepah. Okey. Yang ni dikira macam mana kak? Sebiji RM1.2. Biji RM1.2 bang? 5 biji RM6. 5 biji RM6. Itu kakak masa mahang kan? Ada, tak mampu ada. Ada lepas ada. Tapi tempat ni ramai yang tak tahu. Ya, betul. Bang, ini kira macam mana harga dia? RM1.3 ayam dengan daging sama.
Ini kepak ah. Kepak. Harga dia macam mana bang? Ayam daging RM5. Ayam daging ni dua-dua sama ke ah? Dulu